Macam mana kita nak aktifkan SIM card Celcom Digi? Mula sekali, download aplikasi Celcom Digi, buka aplikasi dan tekan butang Unlock Celcom Digi. Untuk aktifkan SIM card, pilih Prepaid SIM Activation dan tekan butang Start Now. Pertama sekali, kita kena pilih bahasa, sama ada nak bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Sebelum mulakan pengaktifan, pastikan kita ada kesemua perkara yang dinyatakan dekat bawah ni. Sekarang, kita perlu imbas barcode yang ada pada SIM card. Selepas selesai imbas barcode, semak semula nombor siri. Seterusnya, masukkan nombor telefon. Akhir sekali, pilih jenis status permasa tautin dan jenis kad pengenalan. Lepas tu, kita perlu ambil gambar IC dan buat pengesahan wajah. Selepas SIM berjaya diaktifkan, kita perlu tunggu selama 10 minit sebelum guna SIM card yang baru.